Amerika Syarikat sedang bersiap sedia untuk perang terbuka dengan China dan Rusia. Pentagon memperuntukkan berpuluh-puluh bilion untuk persenjataan semula dan pembelian peluru berpandu, menulis semula doktrin nuklear dan melancarkan program bernilai berbilion-bilion untuk pembinaan kapal selam nuklear. Hari ini, 5 Ogos, beberapa keputusan oleh Kementerian Pertahanan Amerika diketahui serentak yang secara keseluruhan membentuk gambaran persiapan untuk konfrontasi yang jauh lebih besar daripada konflik tempatan semasa di Ukraine dan Timur Tengah. Pentagon sedang membangunkan strategi nuklear rahsia yang baru khusus untuk kemungkinan konflik serantau dengan China atau Rusia. Pada masa yang sama, Tentera Laut Amerika Syarikat telah memperuntukkan hampir $80 bilion untuk memperluaskan pengeluaran kapal selam nuklear. Sementara itu, di Eropah, terdapat seruan secara terbuka untuk menyediakan pelan pertahanan sendiri yang bebas daripada sokongan Amerika sekiranya berlaku perang secara langsung dengan Rusia. Kerana, menurut penulis seruan ini, perang kinetik Moskow terhadap Eropah mungkin akan berlaku dalam beberapa tahun atau bahkan bulan yang akan datang. Di sini, terdapat banyak butiran tentang bagaimana Amerika benar-benar sedang menukar haluan ketenteraan secara menyeluruh dan jelas sekali sedang bersiap sedia untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam episod ini, kita akan membincangkan setiap satu daripada 3 keputusan ini secara berasingan dan apa yang menyatukan mereka. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bincangkan semua topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulakan, sila semak sekarang sama ada anda sudah melanggan saluran YouTube ini. Kerana mungkin anda sedang menonton tetapi masih belum langgan. Tekan butang langgan. Kami sedang menuju ke angka 300,000 pelanggan. Jadi, saya amat menghargai setiap sokongan anda. Langganlah. Jadi, mari kita mulakan dengan strategi nuklear baharu Amerika Syarikat. Kerana inilah bahagian yang paling padat dengan maklumat dan paling membimbangkan dalam episod hari ini. Pembangunan ini diketuai oleh Ketua Pengurusan Politik Pentagon, Elbridge Colby, dalam rangka seperti yang beliau katakan, semakan berkala terhadap dasar nuklear yang secara tradisinya dijalankan setiap kali pentadbiran Presiden Amerika Syarikat yang baharu. Tetapi kandungan semakan kali ini sebenarnya jauh melangkaui, anda tahu, proses rutin biasa. Tidak, kali ini akan ada perubahan yang radikal. Menurut sumber NBC News, dokumen tersebut mempersoalkan pendekatan terhadap penggunaan senjata nuklear yang selama beberapa dekad kekal hampir tidak berubah. Elemen utama dalam strategi baharu di bawah Donald Trump ialah penekanan yang lebih tinggi terhadap kemungkinan penggunaan senjata nuklear taktikal jarak dekat, khususnya semasa konflik serantau dengan China atau Rusia. Maksudnya di sini, bukanlah pertukaran serangan strategik secara global berdasarkan prinsip kemusnahan terjamin bersama, seperti yang difahami sepanjang Perang Dingin, tetapi mengenai senario penggunaan senjata nuklear berkuasa rendah secara terhad di peringkat serantau. Dan, sebenarnya, di Washington, mereka langsung tidak menyembunyikan bahawa mereka telah memutuskan untuk mengkaji semula pendekatan mereka. Sejurus selepas Rusia menempatkan senjata nuklear taktikal di Belarus dan mengancam untuk menggunakannya terhadap Ukraine, dan kini di Washington, di Pentagon, mereka berkata, dengar sini, kita perlu mengkaji semula strategi kita supaya kita boleh menggunakan senjata nuklear taktikal ini dalam apa jua konflik. Walaupun, menurut NBC News, cadangan-cadangan itu sudah pun mendapat kritikan daripada sebahagian penggubal undang-undang dan tentera Amerika Syarikat yang bimbang tentang penurunan mendadak ambang penggunaan senjata nuklear. Logik kritikan ini boleh difahami. Jika senjata nuklear taktikal jarak dekat dianggap sebagai sesuatu yang realistik, alat yang boleh digunakan dalam konflik santau, dan bukannya sebagai langkah terakhir yang paling ekstrim, maka halangan psikologi dan strategik untuk menggunakannya sendiri akan menjadi lebih rendah. Dan inilah yang ditakuti oleh pengkritik dokumen tersebut serta sistem Amerika itu sendiri. Maksudnya, mereka sebenarnya takut bahawa peluru berpandu nuklear taktikal akan disamakan dengan peluru berpandu jelajah atau balistik biasa. Maksudnya, penggunaan peluru berpandu nuklear taktikal akan dianggap sama seperti melancarkan peluru berpandu jelajah atau balistik. Tetapi kenapa perkara ini berlaku sekarang? Di sinilah ia menjadi menarik. Sebenarnya, pada bulan Februari tahun ini, tempoh perjanjian START 3 antara Rusia dan Amerika Syarikat telah tamat, iaitu perjanjian yang selama beberapa dekad telah mengehadkan jumlah senjata nuklear strategik kedua-dua pihak.
Perjanjian itu tidak dilanjutkan, tetapi di Washington telah beberapa kali dinyatakan bahawa mana-mana perjanjian baru yang serupa mesti melibatkan China juga. Maksudnya, logik dua hala lama dalam mengehadkan persenjataan menurut pihak Amerika tidak lagi mencerminkan realiti di mana potensi nuklear sedang dipertingkatkan secara serentak oleh Moskow dan Beijing. Kononnya, tak boleh lagi buat perjanjian pengekangan antara Moskow dan Washington sahaja, sedangkan Beijing pula seolah-olah bergerak sendiri. Sebelum ini, pada musim bunga tahun ini, Pembantu Ketua Pentagon, Robert Kadlec, secara terang-terangan bercakap tentang krisis yang disebabkan oleh keperluan untuk melaksanakan penangkalan serentak terhadap dua kuasa nuklear. Krisis penangkalan berganda inilah yang menjadi asas utama penyediaan dokumen yang memberi tumpuan kepada dua potensi medan hadapan sekaligus, bukannya satu seperti sebelum ini. Selari dengan semakan semula strategi nuklear, terdapat juga satu keputusan material yang konkret dan sangat ketara dari segi kewangan, yang boleh dipegang dan dirasai sekarang. Tentera Laut Amerika Syarikat telah memperuntukkan sedikit lebih daripada $76.5 bilion untuk memperluaskan pengeluaran dua jenis kapal selam sekaligus. Kapal selam serangan kelas Virginia dan kapal selam peluru berpandu balistik nuklear kelas Columbia. Rumusan rasmi jabatan berbunyi seperti berikut. Pembiayaan tambahan ini bertujuan untuk mengukuhkan penangkalan nuklear Amerika Syarikat dan menyokong industri Amerika. Dan perhatikan pemilihan khusus dua jenis kapal selam ini, kerana ia bukan secara kebetulan dan berkait rapat dengan strategi nuklear yang sedang dikaji semula. Dan Virginia ialah kapal selam serangan direka untuk serangan tepat, serangan, peninjauan dan tugas tempur konvensional bukan nuklear. Manakala Columbia adalah komponen strategik dalam triad nuklear. Pembawa peluru berpandu balistik antara benua bawah air, yang satu-satunya fungsi adalah pencegahan melalui ancaman serangan balas nuklear yang berterusan dan tersembunyi daripada musuh. Dan pembiayaan kedua-dua kelas secara serentak bermakna Pentagon sedang meningkatkan keupayaan serangan konvensional dan juga komponen nuklear strategik secara selari, yang secara logiknya selari dengan doktrin nuklear baharu, yang turut mempertimbangkan konflik serantau konvensional dan potensi penggunaan senjata nuklear secara taktikal sebagai senario yang realistik, bukan sekadar hipotesis. Sekarang sudut Eropah pula dalam kisah yang sama ini. Dan Eropah bertindak sendiri di sini dan segala-galanya menunjukkan bahawa selepas ini, Eropah perlu bergerak sendiri. Hari ini juga, penerbitan The Guardian mengemukakan tesis keselamatan Eropah dengan agak tegas. Petikan. Cita-cita Imperial Rusia bermula dengan Ukraine, tetapi tidak berakhir di situ. Provokasi dan campur tangan hibrid Rusia dalam politik Eropah menunjukkan bahawa Moskow mungkin memulakan perang kinetik, iaitu perang penuh terhadap Eropah dalam beberapa tahun atau bahkan bulan akan datang. Dalam konteks inilah, negara-negara Eropah, terutamanya yang terletak paling hampir dengan sempadan Rusia, meningkatkan bajet pertahanan mereka. Dan secara khusus, akhbar The Guardian membincangkan slogan yang kini popular dalam politik Eropah yang berbunyi, Eropah yang lebih kuat dalam NATO yang lebih kuat. Dan akhbar The Guardian berkata, dengar sini, slogan ini mengelirukan. Semua ini hanyalah omong kosong. Logiknya begini. Ya, orang Eropah memang sedang meningkatkan kekuatan ketenteraan mereka sendiri. Tetapi pakatan itu sendiri secara keseluruhan menjadi lemah tanpa penglibatan penuh Amerika Syarikat. Maksudnya, peningkatan ketenteraan secara aritmetik bagi tentera-tentera Eropah tertentu tidak secara automatik mengimbangi tahap pelindungan yang selama beberapa dekad telah disediakan oleh kehadiran tentera Amerika dan sumber-sumber Amerika sebagai asas pertahanan kolektif. Dan di sinilah terdapat kaitan logik yang jelas dengan semua yang telah kita bincangkan sebelum ini dalam episod ini. Maksud seruan daripada penerbitan The Guardian ialah bahawa Eropah tidak sepatutnya hanya meningkatkan jumlah senjata mereka sendiri, memperuntukkan lebih banyak wang untuk senjata dan itu sahaja. Tidak, Eropah perlu merangka pelan pertahanan sendiri yang berdikari sekiranya berlaku perang dengan Rusia, dan bukannya bergantung kepada perlindungan automatik Amerika Syarikat semata-mata. Ini adalah logik yang sama seperti yang disahkan oleh strategi nuklear Pentagon yang sedang dikaji semula ini.
Jika strategi ketenteraan dan nuklear Amerika kini secara rasmi sedang bersedia untuk dua potensi medan perang sekaligus, China dan Rusia, dan stok senjata konvensional sendiri sudah kehabisan akibat perang selari dengan Iran. Sehingga Washington, seperti yang anda tahu, terpaksa menolak untuk membekalkan Ukraine peluru berpandu pemintas siap guna untuk sistem Patriot. Maka ibu kota Eropah mempunyai semua alasan untuk meragui bahawa sekiranya berlaku pertembungan secara langsung dengan orang Rusia, sokongan Amerika akan tiba dengan cepat, lengkap dan mencukupi tepat pada masa ia diperlukan. Jadi, mari kita gabungkan ketiga-tiga faktor ini menjadi satu gambaran yang menyeluruh. Pentagon sedang menyediakan doktrin nuklear rahsia yang memfokuskan secara serentak kepada China dan Rusia dengan penekanan yang jelas. Struktur, batu sejam. Tetapi pergeseran ini sudah menimbulkan kebimbangan di kalangan sebahagian penggubal undang-undang dan tentera Amerika sendiri dari dalam sistem Amerika. Pada masa yang sama, tentera laut Amerika Syarikat melaburkan hampir $77 bilion tepat pada kelas kapal selam yang menyediakan kehadiran serangan biasa dan pencegahan nuklear strategik secara serentak. Sementara itu, di Eropah, amaran langsung kedengaran di tengah-tengah situasi ini. Amaran daripada The Guardian mengenai kemungkinan perang langsung dengan Rusia kini bukan lagi dalam jangka masa tahun tetapi bulan, disertai dengan seruan untuk membina strategi pertahanan sendiri yang benar-benar bebas daripada Amerika Syarikat. Seperti yang anda faham, ini seolah-olah tiga peristiwa yang nampaknya berasingan. Tidak, ini adalah gambaran yang diselaraskan tentang bagaimana kuasa-kuasa tentera terbesar sedang bersiap serentak untuk satu senario yang sebelum ini sukar untuk dibayangkan. Tidak, kini jelas bahawa semua ini sedang dirancang pada tahap doktrin penuh, strategi pertahanan yang lengkap. Dan kini sudah jelas. Mari kita ulang sekali lagi. Orang Amerika sedang membina strategi nuklear baru, di mana penggunaan senjata nuklear taktikal boleh menjadi sesuatu yang biasa. Dan mereka melaburkan berpuluh-puluh bilion dolar khususnya dalam kapal selam bawah laut yang akan mampu menjalankan peperangan konvensional biasa dan juga peperangan nuklear. Dan Eropah mula sedar dan berkata, dengar sini, kita perlu mencipta strategi pencegahan kita sendiri terhadap orang Rusia yang liar. Secara ringkas, saya akan berhenti di sini. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Jika anda ingin menyokong saluran YouTube bebas ini, saya akan sangat berterima kasih kepada anda atas. Anda boleh melakukannya secara keuangan dengan sebarang derma melalui pautan dan maklumat yang terdapat dalam keterangan video ini. Itu sahaja. Jaga diri anda. Jumpa lagi.